untuk A kedua untuk B untuk C untuk. Mungkin apa yang disampaikan tu tak boleh ingat. Ingat lagi tak? Dengar sama lepas. Sama A, sama mana A. Saja 6. Dengar ni, kata 6. Ada tak? Dengar sama A, tak ada. Siapa yang pernah dengar sama A sebelum ni? Bukan saya lah yang sebelum ni ada. Okey. Ingat lagi tak? Apa yang disampaikan ni? Durjana kau penghancur bangsa, kau musuh rakyat, kau musuh negara. Kini kami teguh, kini kami kuat, dada kami rempuh, hancur dada jaya rakyat. Kami anti dada, kami benci padamu. Salam sejahtera, saya Amirah, kru TV PSS MES 2. Dan pada hari ini, saya akan menemu ramah penolong pegawai anti dadah AADK Daerah Melaka Tengah, Encik Jasmine Effendi bin Said. Assalamualaikum Tuan, bolehkah Tuan menerangkan cara-cara melindungi diri daripada ancaman dadah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik Amirah atas kesudian menerima saya lah. Okey, untuk cara-cara melindungi dari ancaman dadah lah. Yang pertamanya kita kena ada pengetahuan mengenai dadah. Itu yang basic lah. Yang asasnya kamu tahu apa itu dadah, macam mana rupa dia, macam mana kesan penagihan dia, macam mana rupa fizikal dia, apa yang peralatan digunakan untuk usap dadah. Itu yang peringkat terawal lah untuk kita kenal apa itu dadah, supaya bila diberi ke atau diajukan apa-apa sebarang bentuk bahan yang kita tak kenal, kita dah tahu okey, ni mungkin bahan terlarang ataupun dadah lah. Okay, yang keduanya kita kena pilih rakan yang baik lah. Rakan yang baik ni maksudnya kita pilih kawan-kawan yang memberi motivasi yang baik pada kita lah, atau yang bahasa mudah sekarang circle yang baik. Kita punya keliling tu, rakan sekelilingnya ialah rakan-rakan yang baik lah, dan yang sentiasa memberi impact positif ataupun positive vibes lah, ataupun kita panggil bahasa Melayu dia apa? Positive vibes ni. Boleh lah, positive vibes tu untuk kita sentiasa berada dalam kawasan terlindung daripada ancaman dadah lah. Okay, yang seterusnya ialah aktifkan diri dengan aktiviti sihat lah. Contohnya kita bersukan, kalau boleh kita banyak bergaul dengan rakan-rakan lah, supaya kita tak bersendiri dan maksudnya kita tidak mengalami masalah macam kemurungan ke. Kita perlu aktifkan diri supaya kita tak berkeseorangan, dan kita kena bergaul dengan rakan-rakan lah. Baru kita tahu, bila kita bercampur kawan-kawan baru kita tahu ada yang baik, ada yang buruk kan. Kita kena berkawan. Kalau tak nanti kita akan jadi terasing lah. Seterusnya belajar menolak dengan berkesan lah. Mengatakan tidak kepada bahan-bahan terlarang lah. Contohnya yang isu vape, yang pelajar sekolah alami sekarang, isu vape, dan juga isu-isu penyalahgunaan dadah atau bahan lah. Yang seterusnya ialah mendekatkan diri kepada agama lah. Mendekatkan diri kepada agama, ikut apa yang ustaz atau ustazah cakap lah. Banyakkan aktiviti yang melibatkan agama. Contohnya dengan ibu bapa, solat berjemaah bersama, itu salah satulah untuk kita hindarkan perkara-perkara yang negatif. Dan seterusnya kita perlu dapat sokongan keluarga lah. Sokongan keluarga ni yang buat kita kuat. Maksudnya kalau kita berasal dari keluarga atau ibu bapa yang tidak terjebak dadah, kita tidak berisiko untuk terjebak dadah lah. Sekiranya keluarga latar belakang ibu dan bapa kita adalah bapa yang baik, insya-Allah kita pun akan menjadi anak-anak yang baik. Okey, seterusnya yang terakhir ialah pada peringkat sekolah rendah ni, sekiranya kamu ternampak apa-apa sesuatu yang mencurigakan di sekolah, sekiranya dalam beg sekolah kawan kamu ada macam bahan-bahan yang bukan untuk pelajaran lah,
kamu boleh buat aduan kepada pihak berkuasa seperti ADK ataupun polis lah. Saya rasa itu sajalah pemeriksaan daripada saya. Terima kasih Tuan atas informasi yang berharga ini. Okey, terima kasih.